ayam goreng? Boleh? Alamak, minyak habis. Abang Is, minyak masak satu? Boleh? Minyak masak yang mana? Tentulah minyak masak sawit. Bagus. Pilihan yang bijak. Makanan yang digoreng dengan minyak sawit lebih rangup. Kurang berminyak kerana ia kurang menyerap minyak. Selamat dimakan dan menyihatkan. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Sedapnya. Betul-betul. Kan? Betul tak abang cakap? Ha? Ya Allah, bersepah-sepah. Kucing! Mereka asyik terbang di udara. Tapi kali ini, mereka jatuh ke tanah. Hello friend, I am Upin and we is my team, Ipin. We are the happiest world after all. Raloka! Milik aku, Raja Bersio. Kau jangan pergi tempat tu. Orang kata tempat itu keras. Setiap kali kau tutup bijak, tambahlah busuk kau. Kita kumpulkan semua penghuni hutan dan lawan mereka. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Ipin, dah nak mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Aku sebuah jam. Bahagian 1. Ipin, apa? Tengok ni. Aku sebuah jam. Macam seronok je. Nak baca? Biar aku baca. Kau dengar ya? Di pekan kecil, ada sebuah kedai jam kepunyaan seorang Cina tua. Di dalam kedai itu ada banyak jam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi. Oi, ada... dah malam. Tidur. Yelah. Pada suatu hari, baru bersih. Awak ya? Tinggi sia, walai. Tengok. kawan-kawan, mari kita nyanyi. Siapa yang paling merdu boleh duduk di barisan depan. Kau sama macam Upin. Mestilah. Kita orang kan dari kilang yang sama. Dengar bunyi aku pula. Memang lain. Tak sedap. Saya jam loceng berlagu. Setiap kali bunyi,
Lagu yang satu akan keluar. Siapa beli saya, mesti suka punya. Apa hal? Cepat. Kita tolong. Nampak ni macam mana ni? Sekejap lagi tak? Siapa buat? Mimi buat. Maafkan saya, maafkan saya. Dah tak boleh selamatkan ke? What a pity. Fizzie's gone. Saya sedih banget. Tak payah nak sedih. Kejap lagi eloklah balik tu. Toki kita kan pandai bagi jam. Betul. Ini semua salah kau. Bukan loh. Selain ini kedai. Banyak sempit. Mau gerak pun susah. Dah, jangan nak salahkan kedai. Lain kali kena hati-hati. Betul tu. Apa tu? Iya, macam mana boleh jatuh? Macam-macam lah. Hai. Macam mana boleh ada sini? Mana Alan? Macam mana mau jual sudah rosak. Hai, kau pun janganlah bersimbili Toki ada. Nanti dia ingat kau rosak, dia pancinya kau baru pada muka. Tahu. Ini semua habuk punya pasal. Tak sukalah duduk sini lagi. Harap-harap ada orang datang beli aku. Siapa tu? Nama saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Hai. Dia buat mestilah sedia.
Nanti jam losak. Maaf, Uncle. Hai. Malih. Jangan main sini. Adik mau apa? Jangan jalan sorang-sorang. Aku tak Mana nak lu tuan diam macam tu. apa-apa. Garang. Lekas rosak aku nanti. Nak yang ni. Mau beli ni ya? Boleh. Mari pergi depan bayar. Nah, Terima kasih. sama-sama. Hati-hati jalan, Bye, Uncle. Jangan dong, sakit. Fizi. Fizi dah sihat. Kau ni asyik terbaring je. Jengkaslah sikit. Nggak bisa lagi. Aku udah tua, udah lama. Dulu aku paling keren. Semua orang bawa aku karena jam-jam yang lain belum ada. Tapi sekarang aku udah dilupain. Sedih. Jangan sedih, Susanti. Saya ada. Kita kawan. Kenapa tuh? Tak tahu. Lagi. Hai. Oi, penatlah. Korang tahu kan akak ni mahal? Rosak nanti macam mana? Tak adalah orang nak beli. Jadi, akak akan sentiasa bersama kita orang. Betul? Betul ke Malik? Baik, Kak. Intan payung. Mana Ihsan? Ada budak dah beli dia. Harap-harap dia disayangi dan dijaga dengan baik. Masih baru. Mestilah disayang dan dijaga. Bila dah lama, dah mula rosak-rosak, tak dipedulinya. Kenapa Atuk cakap macam tu? Sebab Atuk dah mengalaminya. Dulu, Atuk dimiliki oleh seorang yang kaya. Dia ada rumah besar, kereta besar, semua besar. Atuk pun besar. Shh, diamlah. Atuk dijaga dengan baik. Disayangi, selalu dikunci. Tapi sekali Atuk rosak, terus tak dipedulikan. Tuan Atuk beli jam baru. Atuk pula dijual pada kedai barangan terpakai. Kesian Atuk. Tak patut. Tapi tu dulu. Bila tauke ni beli Atuk, dia baiki dan cat balik. Sekarang Atuk dah cantik dan bergaya. Macam antik. Yang betul antik jam tu. Betul. Jam apa? Cantik. Waktu apa lambatlah. Jarum dia macam tak bergerak. Kenapa ni? Opa. Bangunlah. Tapi. Macam mana Mimi? Ayah, sudah hilang. Opa. Punya lagi. Ini bunyi sangat kuat. Jangan bisinglah, Cacik. Kau ni dah kenapa? Marahlah. Opa, bangunlah. Opa. Macam mana ni, Upi? Apa kecoh-kecoh ni? Opa. Ingatkan Opa dah. Tak ada apa-apa. Hanya bateri opah dah lemah. Nak kena ganti. Nasib baik tak ada apa-apa. Topi datang. Cepat. Ya.
Macam mana lu ada sini? Lu ada kaki kah? Bikin pening. La 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 la. Ya Allah, bersepa-sepa. Kucing! Mereka asyik terbang di udara. Tapi kali ini mereka jatuh ke tanah. Hello friends, I am Upin and we is my team, Ipin. We are the happiest girls after all. Raloka! Milik aku, Raja Bersio. Kau jangan pergi tempat tu. Orang kata tempat itu keras. Setiap kali kau tunjuk pijak, ambalah musuh kau. Kumpulkan semua penghuni hutan dan lawan mereka. Kenapa lu bunyi? Kenapa dengan Jadi? Lah. Ihsan! Mana? Ada apa tu? Jangan bising-bising. Waduh, kasihan banget sama Ehsan. Nasib tak baik. Dapat tuan yang tak tahu jaga. Minta tolong lah. Saya tak mahu jadi macam tu. Terbayang. Apa juga garap aku? Fizi, sabar ya. Sedihnya jadi jam. Aku tak nak jadi jam. Uncle! Dah jumpa! Nah! Wah, ini yang Wah cari. Baru boleh baiki. Sudah siap? Bateri habis. Nanti Wah kasih ganti bateri. Besok lu datang ambil ya. Mari. Tak mau sedih-sedih. Uncle belanja aiskrim. Kau tak gembira ke jumpa kita orang? Gembira! Tapi aku rindukan tuan aku. Aku sayang dia sebab dia baik. Kau tengok, skru aku hilang, dia carikan sampai dapat. Itu tandanya dia sayang kau juga. Betul. Mestilah, tiap-tiap hari aku pastikan dia tak lambat ke sekolah. Tepat pada waktunya, aku pun berbunyi. Aku nak terus berbakti dengan dia. Yeay! Aku bangga jadi jam.
Tak bangun lagi? Upin? Ipin, bangun! Akak, jangan! Huh? Apa hal kau ni? Mamai? Bak sini. Akak, jamnya ada perasaan. Bila pecah macam ni, dia nangis tau. Selama ni, dia jaga waktu kita. Dia dah berjasa pada kita. Jadi, kita kenalah hargai, jaga dan sayang dia. Pandailah kau cakap. Jam je kot. Patutlah tiba-tiba sayang sangat Jam. Sebab baca buku ni lah kan? Sebelum akak buat korang nangis, pergi cepat siap. Dah lambat ni. Yelah. Jam tu, minta tolong Uncle Atong baiki. Nah, Wah. jaga baik-baik ah. Baik, Uncle. Bagus, bagus. Jam-jam tu macam... Mau beli jam baru? Ipin, tepi tu ada habuk lagi. Jangan ketuk-ketuk. Nanti dia sakit. Mana cikgu ni? Lambat. Ke jam aku dah mati? Islan, jangan buat macam tu. Rosak nanti. Dah matilah. Boleh minta Daddy beli baru? Pergilah baiki dulu. Elok lagi ni. Tak nak. Nak yang baru. Kau ni. Cikgu sudah sampai. Cikgu! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Rajinnya Ipin. Macam itulah selalu. Hargai jam tu bagus. Tapi yang lebih penting, kena hargai masa. Sebab... masa itu emas. Jadi hari ini, cikgu nak murid-murid buat karangan pendek. Karangan? Ya. Tajuknya... Apa dia ni? Aku sebuah jam. Saya mau karangan yang cantik. Bolehlah tu. Ada banyak. Semua tarik nafas. Hembus nafas. Jangan panik. Kita boleh. Ini cerita pengembaraan buah sawit dari pokok ke rumah kita. Pokok sawit berbuah lagi, sudah berbuah comel sekali. Buah sawit merah berseri-seri, penuh khasiat bertambah sihat lagi. Buah sawit kait pagi-pagi, ada kekilan proses rapi. Buah sawit ku tapis hari-hari, jadilah minyak sawit yang suci murni. 2-3 pokok berbuah, sayalah minyak sawit berfaedah. Sabun, roti, biskut pun ada. Pelbagai guna, memang berguna. Marvelous, marvelous. Takkan ada, oh takkan ada, minyak sawit sedang di Malaysia. Luar biasa, oh luar biasa, minyak sawit buatan Malaysia. Takkan ada, oh takkan ada, minyak sawit sedang di Malaysia. Luar biasa, oh luar biasa, minyak sawit buatan Malaysia. Minyak sawit buatan Malaysia. Dari ladang ke rumah kita, minyak sawit berguna untuk semua. Tanah dijaga, hutan dihargai, itulah tanaman sawit lestari. Upin dan Ipin
Ya, ini agaknya keris Jamang Tunggal. Belayalah kita semua menempuh segala duganya, kau dan aku bersama di samudra luas terbentang. Walau badai datang melanda, kau dan aku bersama terbang tinggi kita semua, terus menuju ke sana. Jangan gentar, kita semua menggapai cita bersama. Percayalah kita mendunia, langkah kita Jamang Tunggal? irama, kau dan aku bersama. Terbang tinggi kita semua, terus menuju ke sana. Jangan gentar, kita semua menggapai cita bersama. Terus melangkah kita takkan menyerah, dari puncak tertinggi menggapai bintang. Kita juara, capai segalanya. Terbang tinggi kita semua, terus menuju ke sana. Jangan gentar, kita Kejadian itu tidak diduga. Tetapi inilah masanya untuk menuntut Bella. Ingat apa kata-kata terakhir ayahanda tuanku. Ingat. terbang tinggi kita semua, terus menuju Sama-sama kita pulih. ke sana. Jangan gentar, kita semua menggapai cita bersama. Terbang tinggi kita semua, terus menuju ke sana. Tahta ini milik aku. Ipin. Menang. Eloklah semuanya selamat. Boleh kita semua balik. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya,
kami berdua.